Betul ke Perlis ni tak ada mazhab? Dia ada mazhab tapi dia tak terikat pada satu mazhab. Dia ikut semua. Apa yang rasa yang bertepatan, dia ikutlah. Terikat pada mazhab Syafi'i semata-mata. Dia berpandukan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Hadis-hadis sahih. Itu yang diboleh. Yang orang dah selalu sebut Wahabi. Sebenarnya tak ada apa pun. Saya duduk semayang ni tak ada apa pun. Macam orang lain lah. Macam kita ke tempat lain lah. Cuma di sini subuh dia tidak ada kunut. Tapi sekarang ni Israel tengah hitam Palestin. Tiap-tiap waktu kita ada kunut nazilah. Belum Jakim suruh tu boleh dah buat lah. Ini perkara sunnah kan. Ramai orang Allah untuk mendengar isu-isu berkaitannya dengan umat Islam. So yang orang dok kata Wahabi ni semua mana ada ke tak? Dia macam lebih kepada terbuka saja. Nak ikut mana-mana pandangan yang kita yakin sahih, kita ikutlah. Kalau dia pergi ke tempat lain, Kedah ke, dia akan ikut cara sana. Kalau subuh ada kunut lah. Orang Perlis ni dia lebih kepada keterbukaan. Kalau ada orang Perlis kat sini, munculkan diri anda, tulis kat ruangan komen. Jangan lupa repost video ni dan follow sekali.